Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan KLS, mentor room rental mastery nombor 1 di Malaysia. Okey, so kita sekarang ni dalam rancangan kisah seram podcast dalam room rental. Dan alhamdulillah hari ini kita ada salah seorang student KLS iaitu Tuan Hakimi yang dah berjaya ada lebih kurang 100 lah kan. Dia dah ada rumah sendiri dan juga room rental. So bukan senang tu kita nak capai nombor tu. Alright. So terima kasih Hakimi sudi datang. Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kita punya podcast ni dia kisah seram. So bila kita cerita pasal kisah seram ni bukannya hantu. Betul. Ini seram dalam room rental ni dia menyakitkan hati kan. Betul. Alright. Sangat deep sakit dia. Alright. Jom kita perkenalkan diri dululah. Hakimi ni berasal dari mana, macam mana boleh mula room rental, dan sekarang ni kita nak at least berapa net lah dalam room rental juga tu. Okay, silakan. Alright, so Assalamualaikum korang. Assalamualaikum juga KLS. Ya, Waalaikumsalam. Kita santai je hari ni. Ya. Nama saya Mas Hakimi. So nama gelima orang panggil Kimi je lah. Short je lah Kimi. Kimi. So nak branding nama apa tu? Tak tahu. Mas Kimi. Mas Kimi. Okay juga tu. Kan? Mas Kimi. Okay, So saya berasal daripada Teluk Paling Megarang, Selangor. So tak jauh lah, macam kita sekarang pun ada di Tasik Cyberjaya. Ya, kita berada di Tasik Cyberjaya. Best kawasan-kawasan kat sini kan. Kan. Betul. So saya ada beberapa unit lah yang kita dah buat, kita dah build up. Kita dah build up beberapa unit lah untuk dari segi yang penting kita buat room rental. Room rental ni memang seronok lah. Siapa-siapa sebenarnya boleh buat. Sama ada orang kerja boleh buat, orang suri rumah pun boleh buat benda ni. Hakimi kerja ke? Kerja. Bukannya buat room rental saja. Tak, kita kerja, ada juga kerja. Room rental ni dia sambil-sambil je. Sambil-sambil je. Santai betul. je kan. Set up room rental ni sebulan lepas sudah settle. Kita dah boleh buat benda lain dah. Kan? Sangat best. Betul. Betul. So, Hakimi, tadi tak habis lagi. Okey, macam mana you boleh bermula tu? Penting tu kita nak tahu, sebab setiap orang ni mesti dia ada sebab dia boleh bermula dalam satu-satu bisnes kan. Mungkin you ceritalah sedikit you punya background, you buat bisnes apa kan. And then macam mana boleh dalam bidang room rental ni kan. Boleh. So sebenarnya saya dulu lepas belajar tu saya belajar dalam bidang electrical. Okey. Saya macam mula-mula tak minat pun engineering dan saya tak tahu pun apa itu engineering lah. So bila lepas SPM tu saya pun macam kita belajar dulu memang main-main je, tak fokus pun, tapi saya sukan ke apa-apa aktiviti koko memang saya A lah. Semua benda saya sapu lah. Wow. So dari segi lepas SPM tu bila saya tengok engineering ni banyak cabang, and then bila saya pergi kepada electrical, and then saya minat electrical tu. So saya minat electrical. So saya belajarlah cara-cara nak buat wiring, cara-cara lampu kan. So saya pun sambung belajar dalam bidang electrical jugalah. So saya electrical engineering power lah, power. So daripada situ macam mana bermulanya saya buat room rental ni, nombor satu adalah saya nak fikir yang satu income ni yang kita tak perlu nak cari. Benda tu datang sendiri. Tiap-tiap bulan datang. So banyak benda lah secara rawaknya, macam apa yang saya fikir dulu kita boleh buat macam sewa homestay ke, rumah sewa ke. Dia banyak benda lah. Kita bukan spesifik pada room rental, tapi benda-benda yang kita dapat collection bulan-bulan. Umur Hakimi berapa sekarang? Segan lah nak cakap umur. Muda lagi tu. Muda baru 31. Wow, 31.
KLS jealous lah, muda-muda ni dah tahu pasal room rental ni. POK KLS. Sebab apa? Dunia sekarang ni kita sebenarnya kena buka mata. Buka mata sampai bila kita nak income macam tu je lah. Kan? Kita kena senang cerita, kita kena upgrade kita punya life ke tahap yang lebih baik. Improve kita punya life. Takkan kita nak dekat takuk A je sampai 20-30 tahun. Mesti kita nak naik juga KLS. Takuk B, takuk C semua kan? Contoh kan. Kalau kerja dengan orang ni, dia macam merayu-rayu nak naikkan gaji kan. Betul. Pernah kerja tak? Akhirnya pernah kerja? Pernah, saya pernah kerja. Saya pernah kerja dengan orang juga? Pernah, saya pernah kerja kilang, saya pernah kerja jadi technician, jaga mesin. Semua pun saya pernah kerja semua. Tapi masa biasalah, masa muda kita terlalu eager. Tapi saya fikir satu je. Apa yang saya nak tu adalah ilmu. Sebab duit ni kita boleh cari, tapi ilmu tu susah. Kan. So saya memang terapkan daripada muda, memang ilmu tu penting lah bagi saya. Okeylah Hakimi. Secara gross lah. Berapa bulan-bulan boleh dapat income daripada room rental ni? Secara gross untuk room saja lah. Room saja. Semua sekali lah yang you buat ni untuk rental ni. Tolak lah semua expenses apa semua tu berapa bulan-bulan? Bulan-bulan nak cakap. Susah juga nak cakap. Cakap je. Cakap roughly je. Roughly lah. Kita roughly lebih kurang dalam berapa? 40k? Lebih kurang. Lebih kurang. Ke 50k dah boleh dapat? 50k boleh dapat. 50k. Tengok. Apa pekerjaan yang boleh dapat gaji 50k di umur 31? Cuba you all pula yang bagi tahu KLS. Apakah pekerjaan tu? Nampak tak kan? Betul. So ini bukan satu bidang yang biasa-biasa lah bagi KLS kan? Betul. Cuma bila kita cakap pasal yang best semua kan, ada juga yang tak best. Betul, saya setuju. Memang setuju. Tapi yang best lagi banyak. Betul, yang best lagi banyak. Kan. Dan hari ni kita punya podcast, tujuan utama kita sebenarnya bukannya kita nak fokus kepada seram tu. Cuma bila kita ada benda seram, kita adalah solution kan. Betul tak? Barulah kita boleh pergi ke beratus-ratus bilik. Macam Hakimi sekarang ni dah dekat dengan 100 bilik kan. So target you nak ada berapa? Mungkin lagi 3 tahun dari sekarang ke? Untuk 3 tahun lagi saya plan dalam 400 lah KLS. Banyak tu. Sebab saya memang dah susun lah. Dalam sebulan saya ada berapa kena jalan. Sebulan, 2 bulan dah kena berapa kena jalan. So sebenarnya kita kena ada planning lah KLS. Kita tak boleh cakap kita nak 400. Tapi tindakan tak ada. Kan. Tak boleh juga. Tapi tak plan pun tak boleh. Betul, tak plan pun tak boleh. Kan, dia kena plan. Kena plan dulu. Okey. Baru jadi. So, kita cerita benda best kan. Okey, kita nak start benda tak best ni kan. Macam KLS sendiri, KLS bermula dalam bidang hartanah ni di umur 36. You umur 31 dah berjaya. Untungnya kan. Kalau you all di luar sana masih muda dan you all explore room rental ni dari awal, lagi untung. Kan? Betul. So KLS sendiri memang pada awalnya memang banyaklah masalah sebenarnya. Pernah lah give up tu. Tapi Alhamdulillah, orang kata kalau tak ada yang sedih-sedih ni, yang seram-seram ni, rasanya kita nak berjaya pergi beratus-ratus tu tak mungkin dia juga. Dia pengalaman tu mendewasakan kita. Betul. Itu paling penting. Okey. So, kita nak bincangkan Hakimi punya real kisah seram. Berapa lama yang Hakimi dah orang kata buat room rental ni? Untuk room saya baru start dalam setahun 2 tahun macam tu. Baru setahun 2 tahun. Dah ada dekat 100. Betul. Best gila. Okey. So, apa perkara yang menyeramkan yang mungkin benda pertama lah yang berlaku kepada Hakimi? Kalau KLS, benda pertama yang berlaku kepada KLS, rumah KLS kosong. Kosong tu, dari fully furnished,
Kena sapu habis dengan tenant. Oh, kena curi lah. Alibaba lah. Macam itulah. Kosong. Kena kosong lah. Itulah. Habis semua barang-barang perabot semua diangkut oleh tenant. Itulah seram. Benda yang pertama lah. Benda pertama. So Hakimi pula. Okey, untuk saya dari segi contoh saya menguruskan sewa ni, benda yang paling bagi saya challenging jugalah. Yang ini saya cerita dari segi rumah lah. So kita rumah tu di area KL juga, kawasan kita sebut lah. Cumanya kawasan tu hotspot. Dia punya situasi tu adalah bila rumah ni kadang-kadang dia nak macam mana cakap, bila rumah nak sewakan pada orang bukan senang. Sebab apa, kita nak ikut standard, kita nak sewa 1,000 lebih contoh dia kan. So nak sewa tinggi kan. Betul. Kalau kita fikir secara logik, contoh kita nak bayar 1,500, orang mampu ke nak bayar 1,500? Betul. Setuju. So disebabkan saya dulu menyewakan rumah, lepas tu sampai 2 ke 3 bulan unit tu kosong KLS. Dia kosong. So maksudnya, bila kosong, disebabkan kita nak dapatkan rental yang tinggi. betul. So you ambil masa menyebabkan unit you kosong. Ya, betul KLS. Berbulan-bulan kosong. Berbulan, 2 ke 3 bulan kosong. So macam mana nak ada income ni kan. So dan yang lagi seramnya lagi, dekat kawasan situ ada macam orang kata penagih lah, orang penagih. So orang penagih ni dia masuk ke rumah saya tu. Lepas tu dia buat pot kat situ. Sebab apa? Dia macam dia tahu tau kat mana, contoh kat area sini dia tahu mana blok yang kosong. Wow. So kita memang dah kunci, tak payah cerita lah, kunci semua memang kita dah set up dah. Betul. Kita tak Tapi orang-orang ni dia tahu buat kerja KLS. Mana nak buka, mana nak masuk, sebab dia nak pot tu. So saya pun macam pandai pula dia pilih pot yang dia tahu tau, dia tahu macam unit ni tak ada orang ni dah sebulan 2 kan. So dia datang, dia buat pot, duduk dalam 2-3 orang macam tu lah. So bila satu masa tu saya datang tu, saya nak masuk tak boleh, dia berkunci. Okey. Saya cakap saya pelik lah, kunci kat saya ni. Tapi macam mana boleh berkunci kan. Lepas tu bila dah buka, kunci tu lock daripada dalam. Dia ada slug. Saya cakap macam something wrong je kan kat sini kan. Unit tak ada orang ni. Cik baik pergi tengok. Ya betul. Saya pergi tengok. Unit tak ada orang. Lepas tu saya tengok macam bunyi kipas. Kita dengar lah dekat pintu kan. Macam bunyi kipas ni kan. Okey lah, macam sesuatu sangat ni. Last saya sepak juga pintu tu. Sampai slug tu terbuka lah. Bila saya sepak, lepas tu barulah nampak. Dia macam mana nak cakap, saya rasa macam ada orang dalam tu. Macam ada orang duduk. Tapi macam kita tak nampak tau. Bila kita cari, rupanya dia dah standby satu ruang untuk dia lari. Dekat hujung rumah tu macam ada tingkap ke, masa tu kita pakai tingkap nako lah. So dia dah prepare, kalau kata dia kena ambush, dia akan lari di belakang. Wow. So saya dah masuk, lepas tu saya tengok tak ada orang, tapi memang saya tahu dia keluar dari situ. Lepas tu saya intai macam siapa ni kan. Tapi dia macam hujung sana, dia macam hintai daripada dinding. Dia tengok maksudnya ada orang datang kat situ. Lepas tu saya macam nak pancing lah, nak supaya dia datang balik kan. Tak ada. So saya pun balik. Lepas tu selang beberapa hari saya nak datang lagi. Pun sama KLS, berkunci. Time macam tu mana dia boleh ada keberanian lain tu? Saya tak sure lah macam mana. Tapi tak pergi check lubang mana. Dia tingkap je KLS. Dia tingkap. Dia tingkap nako. So dia dah tahu tak dah. ada besi lah. Ya, tak ada grill, tak ada. Memang tak ada. So dia dah cabut cermin tu, dia lari dari situ. Dan kebetulan pula saya punya unit tu tingkat 1. So bila dia jatuh, satu tingkat je. Tak adalah jauh sangat. Berani. Dah memang berani kat Res, memang berani betul. Lepas tu at the end saya pergi buat report polis. Saya buat report polis, saya cakap ni saya berani sebenarnya, tapi in term of kita fikirkan saya ambush, tiba-tiba dia ada pisau ke, kita tak tahu. Kita tak tahu. Betul. So saya pun buat report polis, and then saya pergi rumah tu, saya buka dengan polis sekali. Polis bagi salam semua kan. Masih lagi dia buat sama, dia lock daripada dalam juga. Lalas polis pun ambush, tolak semua. Sama juga, tak jumpa.
Tapi memang kita detect ada orang. Saya masuk dalam tu, polis pun pusing-pusing. Lepas tu apa tahu KLS? Saya tengok air dalam plastik tu berair lagi, berpeluh lagi. Memang dia minum kat situ. Baru lagi lah. Saya cakap, kenapa kau buat pot kat rumah aku kan? Saya geram betul lah. Memang geram. Last bila polis pusing-pusing, dia tengok memang dia orang ni misap kat situ lah. Ada straw, ada plastik dia, ada benda-benda tu. Saya pun tak tahu sangat lah. So saya cakap macam mana sampai situasi macam ni kan. So long short story, kes satu pun habis, saya cari penyewa. Okey. Saya cari penyewa barulah masuk ni. So penyewa baru masuk. Penyewa baru tu masuk, dia isi kena ganggu je. Ya. Dia Yelah, dia dah jadi buddy dia dah tu. Dia kena ganggu apa tahu KLS? Dia Balik-balik tenant WhatsApp, air tak ada. Lepas tu meter tak ada, api tak ada. Rupanya apa tahu? Yang orang berdengki tadi tu, yang kita tak dapat tu, dia pergi cabut. Dia punya meter dia cut off. marah lah Ya, tu. dia marah. Dia nak jadi pot rumah tu, tiba-tiba tuan datang. Betul, dia jadi marah, dia berdengki. So air pun malam-malam dia matikan. So penyewa saya ni jadi stres. So sampailah penyewa pun buat decision, dia pun keluar. Saya pun lagi rugi. Tadi dah rugi dah ni yang rumah kosong. Dapat penyewa masuk, penyewa pula stres, penyewa lagi keluar. Ini menyeramkan sungguh ni. Ini pengalaman saya lah. Saya pun macam, wow, kenapa jadi kat saya. Tapi benda ni pengalaman jugalah KLS. Orang kata kalau hantu kita boleh panggil bomoh. Betul. Ini masalah ni manusia. Manusia ni. Manusia yang berdengki dah ni. Dia dah ni. Betul. Dah dendam dah dengan you ni. Dia berdendam. So sampailah saya rasa benda ni berlarutan 6 ke 8 bulan juga untuk settle dia ni. Sampailah dia settle, which is dia dah tak kacau dah. Macam mana tu? You just biar je ke? Kita biar je lah. Kita tak boleh nak buat apa sebab kita pun tak boleh jumpa dia. Dan dia pun tak berani nak facing dengan kita. So kita kalau ikutkan memang mental. Tapi kena strong je lah. Memang mental KLS. Mental gila tu. Income tak dapat. You all rasa seram tak? Dia kacau tenant. Kan? Memang jadi macam geramnya rasa kan. Geram gila. Memang geram. Dia rasa macam nak letak ubat tikus je. Letak perangkap tu masuk. Letak KFC, letak ubat tikus. Macam tu kan. Wow, okey. So kalau kita tengok daripada cerita Hakimi tadi, kalau KLS rasa macam berapi gila, rasa macam nak marah dekat siapa. Betul, kan? nak marah dekat siapa. Rasa sedih, sampai bila nak sedih. Betul tak? Betul. Rasa macam takkan nak biarkan pula. Betul. Sedangkan rumah tu pun nak kena bayar bank. Semua betul. Kan? Betul. Rumah tu ada perabot tak? Rumah tu Tak kosong. ada, kosong. Saya memang sewakan kosong. Sewakan kosong lah. Even sewakan kosong pun, dia punya rental tu pun nak cari penyewa pun susah. Kalau kita fully furnish kan, lagi susah. Oh ya ke? Ya, memang susah. Macam Tapi bila saya dah join KLS, lepas tu kita ubah kepada konsep kita main dengan room. Kita bagi fully furnish. Kan? Lagi kita penyewa. Jaga. Kita jaga. Senang cerita kita bagi servis A lah. Macam hotel kan. Time tu saya rasa macam, okay. Time ni kita bagi perabot pun, perabot akan terjaga dengan elok. Wow. So daripada situ saya banyak, saya convert kepada main room. Itulah. Di luar sana mungkin ramai lagi yang fikir kan, sewakan rumah kosong ni tak payah keluarkan kos. Dia rasa dia lagi jimat kan. Sedangkan cuba kira kalau 8 bulan kosong kan. Kita tak payah cerita lah yang mental. Betul. Yang dah koyak tu kan. Kita cerita pasal duit dulu. Duit masuk kan? Sepatutnya ni. Letak 1,000 lah. Kita tak letak banyak. Kan? 1,000. 8 bulan 8,000. Nak kalau cari kita, dah lah susah. Nak harap orang bagi tu pun susah. Kan? Kalau kita beli perabot 8,000 tu macam-macam dah macam-macam kan. KLS. Dah penuh dah kan. Rasa dah macam mewah lah 8,000 kan? tu. Nampak tak? Betul. So kadang-kadang kita risau kita habiskan duit beli perabot rumah, tapi kita lupa ongoing tu rumah kosong ke rumah yang
jadi apa orang kata tempat orang datang dan pergi kan. Betul. Buat perabot apa, kalau perabot tak rosak apa tetap kita nak kena repair rumah apa semua Betul, kan. betul. So itu cost juga tu. Betul. Okay, so daripada cerita Hakimi ni, okay. So apa bagi Hakimi lah kalau kita nak elak, katakanlah di luar sana ada juga yang mengalami perkara seram macam ni kan. Apa rasanya Hakimi boleh advice untuk elak lagi daripada benda ni berlaku? Okay, untuk elak lah, untuk advice kan, macam KLS pun cakap kan. Bagi saya, first apa yang kita nak buat, kita kena dalam circle yang betul. Contoh macam saya ni, saya suka benda yang cepat, saya tak suka benda yang lambat. So apa yang saya buat adalah, benda yang paling cepat adalah kita belajar daripada pengalaman orang. Alright. So let's say depan ni ada lubang, kita jatuh kat lubang. Tapi kalau kita jumpa orang ni, depan ni ada lubang ni, kau jangan lalu lubang ni. So dia dah bagi tahu dah, so kita dah aware dan kita takkan buat kesilapan tu. So apa yang saya buat adalah, first saya akan tambah ilmu dulu, saya buat knowledge dulu. And then saya belajar juga, banyak saya belajar daripada KLS sebenarnya, memang banyak. Alhamdulillah. KLS banyak share benda-benda, tips-tips yang nak elakkan daripada penyewa daripada neraka ni. Banyak sebenarnya. Dia sebelum nak elak tu dia kena owner jadi apa, owner dari syurga dulu kan. Owner, kita kena jadi owner daripada syurga. So bila kita buat kita dah convert kepada room ni, apa yang kita kena semat dalam diri yang maksudnya kita kena bagi value dekat orang KLS. Kenapa bagi value? Maksudnya macam tu lah tadi. Sebelum ni saya sewakan kosong. Sekarang ni kita bagi perabot. Fully furnished. Orang kata bila saya post kadang-kadang video dekat TikTok ke kat mana kan, dia orang siap cakap, owner ni bagus betul lah, siap sediakan benda-benda yang sekecil-kecil alam pun disediakan. Kan? Tapi kita sebagai owner dan kita rasa seronok benda tu. Kita bagi value, kita bagi orang tu rasa kehidupan dia selesa. At the end, benefit kita dapat kat kita juga. Hakimi tak takut ke kalau bagi perabot apa semua ni kan, tiba-tiba tenant rosakkan, tenant ambil barang bawa lari ke, tak takut? Actually takut juga. Tapi macam mana nak cakap, bila saya join ni dengan KLS pun banyak ajar benda-benda yang benda-benda sekecil-kecil alam. Which is macam sebelum masuk kan, kita nak kena, okay, kau sign dulu ni. Ni elok ke tak elok? House rule dulu. Ni elok tak elok? Okay, elok. Katil elok tak elok? Peti ais elok tak elok? Bila dia keluar nanti, okay, sekarang ni masa kau masuk ni, kau cakap elok. Okay. Lepas tu bila kau nak keluar, kau cakap masa saya masuk pun memang tak elok. Mana boleh? Kan? So bila dia dah sign everything, so bila dia nak keluar, kita akan check balik item tu okey ke tak okey. So bila item tak okey, kita tak payah risau, kita akan tolak duit dia. Deposit. Betul, kita kan? memang ambil deposit. Benda-benda yang macam tu lah, sekecil-kecil alam. Sebenarnya kalau kita buat dengan bersistem, benda tu akan mudah untuk kita. Kita tak pening kepala. Macam tu. Dia macam ni lah. Kalau kita nak buat apa sahaja pun, dia kena ada ilmu. Okay? So, kalau you all nak belajar macam Hakimi juga, nak tahu apa house rule yang terbaik supaya kita punya tenant kita ni tak buat hal dia, betul, kan. Betul. Tak ada kisah-kisah seram macam tadi tu. You all boleh register. Kita ada buat satu program, Financial Freedom with Room Rental. So, Hakimi juga adalah salah satu student kelas yang datang ke kelas Financial Freedom with Room Rental. Then after that kita ada ke kelas advance, which is kelas tu adalah Room Rental Mastery. Okay, so bagi KLS semua orang tahu buat. Okay, betul. Yang tak tahu buat apa? Yang tak tahu buat adalah benda-benda berkait dengan undang-undang. Betul. Kan? Betul. So itu yang menakutkan. Betul. So bila you all join kita punya community, semua tu kita dah ready dah. Betul. Best tak? Best. You just tinggal print saja kan? Betul. Masa saya mula-mula dengar KLS ni kan, saya macam okay, saya ceritalah macam mana nak join KLS kan dulu kan. Mula-mula sebab saya pun dah buat, and then saya buat tu macam kita rasa kita perlukan someone yang untuk guide kita lebih power. So saya join lah KLS. Bila join KLS sebenarnya
banyak benda sebenarnya yang saya ada buat kesilapan, yang saya perlu improve. So bila join tu rasa macam okay, kita kena improve ni supaya ke depan kita tak ada masalah. Ke depan tak ada masalah. Sekarang kita jangan cerita kita nak ada 5 bilik. Sekarang kita kena aim kita nak 500 bilik ni. Ya, betul. 5 bilik pun kita tak boleh settle. 500 bilik ni macam mana? Hello cik, ni paip bocor. Hello cik, ni sinki sumbat. Tak pening kepala, kita tak tidur malam nanti. Betul. So kita nak benda yang financial freedom. Okay, sebagai contoh saya bagi lagi situasi. Kita kena buka mata, right? So contoh sewa, kita sewa 1 unit sewa. Kita akan dapat income sebulan sekali. Alright. Tapi kalau kita buat room rental, which is kita pecah-pecahkan, contoh kita ada bilik-bilik. Tak mungkin semua penyewa akan keluar serentak. Betul, setuju. Dan you takkan loss banyak dekat you punya setiap bulan punya income. Sebagai contoh, okay, bilik ni seorang keluar, dia tetap keluar, income kita tetap dapat walaupun sikit. Ya, dia cuma kurang je. Betul. Benda tu yang saya fikir, okay, seronok sebenarnya room ni. Sebab apa? Macam itulah kita cakap income. Tapi sebab room rental ni orang mampu, betul tak? Betul. So hari ni keluar, esok dah ada dah orang masuk. Betul. Sebenarnya kalau Betul, KLS sendiri jaranglah bilik KLS ni lewat lebih daripada 2 bulan. Maksudnya kalau hari ni tenant keluar, paling pun sebulan je kosong. Sebab kita rental, orang kata bilik ni mampulah. Compare dengan 1 unit dah 1,500 ni, siapa boleh bayar kan? Tanya diri kita lah, kita boleh tak kita nak bayar? Kita pun rasa gigil-gigil nak bayar kan? Alright. Hakimi, kita baru satu cerita kan? Cerita. Banyak je cerita nak kita banyak cerita lagi. ni. Okay, so kita nak berhenti rehat dulu. Okay, sebelum kita berhenti rehat tu, KLS nak bagi tahu siapa-siapa yang berminat untuk belajar macam Hakimi juga. Okay, jangan lupa untuk tonton kita punya page, kita punya YouTube. Okay, you all click, you all register. Datang kelas, belajar, dan yang penting kita buat bukan saja-saja, kita buat untuk financial freedom. Okay, you jangan takut dengan masalah-masalah seram, tapi kita nak elak daripada masalah seram tu dan kita nak go for financial freedom. Alright, so kita akan break sekejap. Okay, so kita jumpa lagi selepas ini.